Menantu Muhyiddin Shah berada di luar negara, polis tunggu maklum balas Interpol. Berita yang sedang hangat diperkatakan menantu kepada bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kini Shah berada di luar negara. Polis di Raja Malaysia mengesahkan waran tangkap telah pun dikeluarkan dan kini menunggu maklum balas rasmi daripada Interpol. Tapi persoalannya, kenapa sampai sekarang belum dibawa pulang? Menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail, beberapa tindakan telah diambil untuk membawa pulang Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, namun proses itu memerlukan kerjasama dengan pihak berkuasa luar negara. Dalam masa sama, laporan harian Metro mendakwa individu ini kini hidup mewah di sebuah negara Timur Tengah. Untuk rekod, Adlan ialah individu yang sedang dikehendaki oleh SPRM bagi menghadapi pertuduhan pecah amanah. Siasatan terhadapnya sudah pun selesai dan arahan pendakwaan telah dikeluarkan oleh Peguam Negara pada 16 Oktober lalu. Kes ini mendapat perhatian besar bukan sekadar kerana ia melibatkan nama besar, tetapi juga kerana ia berkait dengan keluarga seorang bekas Perdana Menteri. Dalam suasana politik yang semakin panas menjelang PRN Sabah, sebarang perkembangan melibatkan tokoh politik akan mudah menjadi bahan perbincangan awam. Ramai yang tertanya, adakah ini sekadar proses perundangan biasa, atau ada permainan politik yang lebih besar sedang berlaku di belakang tabir? Apapun tafsirannya, langkah PDRM dan SPRM menunjukkan pihak berkuasa mahu menegakkan undang-undang tanpa mengira kedudukan seseorang. Namun begitu, dari sudut persepsi rakyat, berita seperti ini boleh mencabar kepercayaan terhadap integriti kepimpinan politik, terutama apabila ia melibatkan nama-nama berprofil tinggi. Buat masa ini, pihak polis masih menunggu maklum balas rasmi daripada Interpol. Sama ada Adlan akan dibawa pulang untuk menghadapi pertuduhan, atau terus menetap di luar negara, masih belum diketahui. Apa pendapat anda? Adakah sistem undang-undang kita akan benar-benar berjaya menegakkan keadilan tanpa pilih kasih, atau ini sekadar episod sementara sebelum isu ini dilupakan?